Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak kongsikan sarapan sihat untuk anak-anak ataupun buat kudapan lagi-lagi time cuti sekolah ni. Jangan bagi anak makan daging yang diproses, contohnya sosis, sebab ianya boleh menyebabkan kanser. Makanan yang terproses juga meningkatkan risiko obesiti sebab tinggi kalori dan juga lemak. Jomlah kita buat crispy chicken finger sendiri. Tapi sebelum tu, jom teman saya rasa. Bila dah siap masak, tak sabar nak makan kan? Tapi kita dengar dulu. Rangup ke tidak? Kita ambil yang dua ni. Dengar ya. Rangup kan? Ambil yang ini. Kita cicah sos dengan mayonis sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Sangat rangup. Rasa dia just nice. Tengok kat dalam Cicah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya, alhamdulillah. Sahabat semua jangan lupa cuba tahu. Rasanya sangat-sangat sedap. Jom saya kongsikan resepi crispy chicken fingers. Kita tengok bahan-bahannya dulu ya. Kita perlukan 280 gram isi ayam. Saya guna bahagian dada. 1 sudu kecil chicken stock powder. 1 sudu besar tepung jagung. Resepi ni memang no gluten ya. Sebab kita tak guna tepung gandum. Setengah sudu kecil serbuk lada putih. Setengah sudu kecil serbuk cili. Setengah sudu kecil Maggi cukup rasa. Ataupun boleh guna apa-apa seasoning yang anda suka. Seterusnya 1 sudu kecil sos tiram. Dan yang terakhir secubit garam. Saya masukkan secubit garam sahaja sebab sos tiram tu dah masin. Okey, chicken stock powder pun masin. Begitu juga dengan Maggi cukup rasa. Tapi adunan tu nanti kita boleh rasa. Okey, kalau tak cukup masin, kita boleh tambah mengikut cita rasa sendiri ya. Ini pula adalah bahan untuk kita dip ataupun celup chicken fingers. Kita perlukan 2 biji telur dan juga setengah sudu kecil serbuk cili. Sediakan juga breadcrumb. Selepas kita celup chicken fingers di dalam telur, kita akan salut dengan breadcrumb. Jom kita start buat. Masukkan isi ayam ke dalam chopper. Masukkan serbuk cili. Seterusnya tepung jagung. Masukkan chicken stock powder. Sos tiram. Sekarang saya masukkan serbuk lada putih. Masukkan Maggi cukup rasa. Dan akhir sekali secubit garam. Sekarang saya akan blend halus ke semua bahan ni. Okey, ini hasilnya selepas di blend. Jom kita bentukkan chicken fingers. Saya kepal dahulu adunan ni, kemudian buat bentuk panjang.
Masukkan setengah sudu kecil serbuk cili ke dalam 2 biji telur. Kemudian kacau. Sekarang saya dip ataupun celupkan chicken fingers ke dalam telur. Okey, kemudian masukkan ke dalam breadcrumb. Okey, salutkan untuk kali pertama. Sekarang saya masukkan semula ke dalam telur. Dan salutkan breadcrumb untuk kali kedua. Okey, dah siap dah satu. Sekarang kita ketepikan dahulu. Ulanglah proses yang sama ya, sehingga ke semua chicken fingers tersalut dengan telur dan juga breadcrumb. Masa menggoreng dah sampai. Saya panaskan minyak di dalam periuk. Saya akan goreng secara deep fry. Okey, bila minyak dah panas, dah boleh masukkan chicken fingers. Okey, kita goreng menggunakan api sederhana besar. Okey, jangan guna api yang terlalu kecil, nanti serap minyak. Dan jangan guna api yang terlalu besar, nanti di bahagian luar dah garing, tapi di bahagian dalam belum masak. Okey, kita gorenglah seperti biasa sehingga mendapat warna golden brown. Biar lama sikit masuk dalam minyak yang panas, kemudian dah boleh balik-balikkan. Balik-balikkan chicken fingers ni supaya masak dengan sekata. Bila dah nampak warna chicken fingers ni golden brown, dah boleh angkat. Teruskan minyaknya dahulu ya. Nanti letak juga di atas tisu untuk serap lebihan minyak. Sebelum kita goreng chicken fingers yang seterusnya, saya keluarkan dahulu sisa-sisa gorengan yang sebelum ni ya. Ulanglah proses gorengan yang sama bagi chicken fingers yang ada lagi tu ya. Okey, goreng sampai habis. Boleh juga kalau nak frozen kan, selepas siap saja salut dengan breadcrumb, masukkan ke dalam bekas dan terus masukkan ke dalam freezer. Bila-bila kerana nak goreng, keluarkan dahulu ya daripada freezer, towingkan sekejap, kemudian dah boleh goreng seperti biasa. Senang je kan nak buat crispy fingers ni. Okey, ibu-ibu boleh buat di rumah. Kepada sahabat semua, jangan lupa cuba menu yang sihat ni. Bila kita buat sendiri, kita boleh kawal kandungan garam dan yang paling penting, bebas daripada bahan pengawet.